Dulu kalau dapat result bagus sikit je, mesti ayah akan bawa pergi makan KFC. Kalau nak sambut birthday pun, ajak makan KFC juga. Rasa macam premium gila lah bila dapat makan ayam goreng, mashed potato dengan air gas. Tapi sekarang lebih 100 outlet KFC dekat Malaysia dah kena tutup. Bukan sebab ayam dia tak sedap, tapi sebab isu yang orang tengah ambil berat sekarang, which is isu boycott. Sejak Oktober 2023, ramai pengguna yang dah start boycott apa-apa saja brand yang berkaitan dengan, korang tahu siapa? And KFC adalah antara satu brand yang terkena tempias juga. Walaupun KFC Malaysia tak tersenarai pun dalam list rasmi BDS Malaysia, tapi orang still boycott. Sebab apa? Sebab orang tahu yang asalnya KFC ni brand Amerika Syarikat. Walaupun kita tahu yang KFC dekat Malaysia dimiliki oleh QSR brand and bukan brand Yum Amerika Syarikat, tapi still orang ambil langkah berjaga-jaga. Lagi-lagi bila banyak cawangan KFC yang kena tutup tu mostly dekat kawasan majoriti Muslim, macam contohnya Kelantan, Kedah dan Terengganu. QSR claim yang penutupan tu untuk sementara je sebab diorang nak strategizkan balik diorang punya kos operasi and nak fokus dekat location-location yang lebih strategik. Tapi netizen dah mula perasan bila banyak outlet yang dah makin lama makin berkurang. So dulu KFC mungkin jadi tempat kita yang macam penuh kenangan, tapi sekarang dia macam dah jadi isu panas bila orang tanya hari ni nak makan apa. So kongsi pendapat korang dekat ruangan komen. Korang masih setia dengan KFC ataupun dah beralih ke brand tempatan yang lagi better?